Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada kesemua para penonton yang menonton video ini. Hari ini saya akan membentangkan beberapa tajuk. Sebelum itu saya akan perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Hanis Hazikah. Boleh panggil Hanis. Dan saya daripada kelas PPS 211. Baiklah. Pada hari ini saya akan bentangkan dua tajuk daripada topik 3 dan 4. Apa itu topik daripada topik 3 dan 4 tu? Okey, topik 3 ialah tipografi digital dan topik keempat ialah konsep reka letak digital dalam perekaan seni digital. Saya akan terangkan sedikit mengenai tipografi digital dan juga konsep reka letak digital. Tipografi digital merujuk kepada penggunaan dan susunan huruf dalam medium digital bagi menyampaikan maklumat dengan jelas dan menarik. Manakala, konsep reka letak digital pula merujuk kepada cara menyusun elemen visual seperti teks, imej dan warna secara teratur dalam sesuatu persembahan digital. Pembentangan ini juga saya akan menggunakan dengan pendekatan Casper. Tajuk pertama, topik ketiga. Topik ketiga ialah tipografi digital. Kat sini saya akan terangkan apa itu tipografi digital. Tipografi digital, dia merujuk kepada seni dan teknik menyusun huruf menggunakan teknologi atau aplikasi digital. Dalam bidang reka bentuk grafik dan seni digital, tipografi sangat penting kerana huruf bukan sahaja digunakan untuk menyampaikan maklumat tetapi juga boleh memberi kesan visual yang menarik kepada sesuatu reka bentuk. Pada masa kini, perkembangan teknologi revolusi industri 4.0 telah memudahkan proses penghasilan tipografi melalui pelbagai aplikasi digital seperti Canva, Adobe Illustrator dan Microsoft PowerPoint. Melalui aplikasi ini, pengguna boleh memilih pelbagai jenis font, mengubah saiz huruf, warna serta menyusun huruf mengikut kreativiti masing-masing. Baiklah, selepas kita lihat video pendek iaitu tentang dua jenis tipografi, untuk kali ini ialah saya akan membuat analisis tersebut. Baiklah, analisis jenis tipografi. Secara umum, terdapat dua jenis tipografi utama yang sering digunakan dalam reka bentuk digital iaitu serif dan sans serif. Kita lihat dulu kepada serif. Jenis pertama ialah serif. Tipografi serif, dia mempunyai garis kecil atau kaki pada hujung huruf. Ciri ini menjadikan teks kelihatan lebih formal dan klasik. Oleh sebab itu, font serif sering digunakan dalam buku, majalah dan dokumen bercetak kerana ianya membantu meningkatkan tahap keterbacaan bagi teks yang panjang. Jenis kedua pula ialah sans serif. Sans serif pula tidak mempunyai kaki pada hujung huruf. Bentuk hurufnya lebih ringkas, bersih dan moden. Oleh sebab itu, ianya sering digunakan dalam reka bentuk digital seperti poster, laman web dan media sosial kerana kelihatan lebih jelas pada skrin. Melalui analisis ini,
kita dapat memahami bahawa setiap tipografi mempunyai fungsi dan kesesuaian yang berbeza dalam sesuatu reka bentuk. Seterusnya ialah tajuk kedua, topik keempat. Topik keempat kita ialah konsep reka letak digital. Dalam pembentangan ini, saya akan menerangkan pula pengenalan reka letak, definisi reka letak, ciri-ciri reka letak berdasarkan pendekatan Casper serta aplikasi reka letak dalam perekaan seni digital. Selain itu, pembentangan ini untuk tajuk ini juga menunjukkan bagaimana elemen revolusi industri 4.0 digunakan dalam menghasilkan reka letak digital melalui aplikasi teknologi. Reka letak digital. Reka letak digital dia merujuk kepada susunan elemen visual seperti teks, image, warna dan grafik dalam sesuatu reka bentuk digital. Susunan ini penting kerana ia membantu untuk menyampaikan maklumat dengan lebih jelas dan menarik kepada audiens. Dalam bidang seni visual dan reka bentuk grafik, reka letak yang baik dapat membantu penonton memahami mesej dengan cepat. Contohnya dalam poster digital, slide pembentangan atau infografik. Dengan perkembangan teknologi dalam industri revolusi 4.0, proses menghasilkan reka letak menjadi lebih mudah melalui penggunaan aplikasi digital seperti Canva, Adobe Illustrator dan Microsoft PowerPoint. Aplikasi ini membolehkan penggunaan menyusun teks dan imej dengan lebih kreatif dan sistematik. Baiklah, selepas kita melihat video yang telah saya paparkan tadi, iaitu terdapat 6 ciri-ciri dan konsep reka letak berdasarkan pendekatan Casper. Adakah para penonton ingat balik apa dia? Baik, mari kita ingat balik. Iaitu yang pertama ialah kontras atau perbezaan. Yang kedua pula ialah alignment atau susunan. Ketiga ialah simplicity atau mudah. Keempat ialah proximity atau hampir. Kelima
ialah emphasis atau penekanan, dan terakhir sekali ialah repetition atau pengulangan. Di sini saya akan terangkan satu demi satu. Baiklah, kita lihat dulu daripada yang pertama, iaitu kontras atau perbezaan. Apa yang dimaksudkan dengan kontras? Kontras, dia bermaksud penggunaan perbezaan dari segi warna, saiz, bentuk atau jenis huruf untuk menarik perhatian. Perbezaan ini dia membantu menonjolkan maklumat penting dalam reka bentuk. Kedua ialah alignment atau susunan. Alignment dia merujuk kepada cari elemen seperti teks dan image disusun secara kemas dan teratur. Susunan ini yang baik akan menjadikan reka bentuk kelihatan lebih profesional dan mudah dibaca. Ketiga ialah simplicity atau mudah. Reka bentuk yang baik biasanya tidak terlalu padat dengan maklumat. Konsep kesederhanaan membantu memastikan mesej dapat disampaikan dengan jelas tanpa mengganggu fokus penonton. Keempat ialah proximity atau hampir. Proximity dia membawa maksud kepada elemen yang berkaitan diletakkan berhampiran antara satu sama lain. Ini membantu penonton memahami hubungan antara maklumat dengan lebih jelas. Kelima ialah emphasis atau penekanan. Penekanan dia digunakan untuk memberi fokus kepada maklumat yang paling penting dan sesuatu reka bentuk. Contohnya, melalui saiz huruf yang lebih besar atau warna yang lebih menonjol. Dan yang terakhir, keenam, ialah repetition atau pengulangan. Pengulangan dia merujuk kepada penggunaan elemen yang sama seperti warna, bentuk atau gaya huruf secara berulang untuk menunjukkan keseragaman dalam reka bentuk. Seterusnya ialah penghasilan reka letak digital. Dalam peringkat ini, murid atau pereka dia menghasilkan reka bentuk menggunakan aplikasi digital. Mereka akan memilih tipografi yang sesuai, menyusun teks dan imej serta menggunakan prinsip CRISPR untuk menghasilkan reka letak yang menarik dan mudah difahami. Melalui sesi apresiasi, murid dia dapat melihat dan menghargai hasil reka bentuk yang dihasilkan oleh rakan-rakan mereka. Mereka juga boleh memberikan pandangan atau cadangan untuk memperbaiki reka bentuk tersebut. Refleksi ini dia banyak membantu murid memahami bahawa penggunaan konsep reka letak yang betul dapat meningkatkan kualiti persembahan digital serta menjadikan mesej lebih mudah difahami oleh penonton.